Pemain warisan Harimau Malaya kini sah diperkenalkan sebagai perancang tengah Johor Darul Ta'zim, JDT. Perpindahan ini diumumkan oleh Johor Southern Tigers dalam satu video pengenalan yang dimuat naik di media sosial sekaligus menjadikan Hector Havel pemain baharu JDT. Selamat datang ke gelanggang sang juara umum JDT. Di dalam video tersebut juga, Havel diperkenalkan sebagai pemilik jersey nombor 8 baharu skuad Harimau Selatan yang pernah digunakan oleh legenda Safiq Rahim sejak 2013 lalu. Selain Havel, seorang lagi pemain warisan Malaysia iaitu John Irazabal turut diumumkan sebagai bintang baharu JDT pada Isnin menjadi rekrut ke-5 Harimau Selatan menjelang musim baharu nanti. Musim lalu, Hector Havel beraksi untuk kelab di Liga Division 2 Portugal, Portimonense dan mengakhiri saingan di tangga ke-15 meski baru sahaja menyertai pasukan pada awal tahun 2025. Untuk rekod, Havel merekodkan sebanyak 13 penampilan bersama Portimonense dan telah melakukan 2 bantuan jaringan sebelum mengambil keputusan untuk berhijrah ke Malaysia.